Kita menghidupkan ilmu, yang mana dengan ilmu alat ini, seperti yang diketahui, adalah satu ilmu yang mampu membantu kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan kefahaman yang sempurna, dengan kefahaman yang sahih. Jadi kita sambung lagi, kita masih lagi dalam perbahasan amil yang sama'i, dengan makna apabila kita tengok amil-amil ni, kategori dalam amil sama'i ni mestilah dia tu kalau nak dikatakan dia ni beramal menjakan huruf, menjakan isim, menasabkan fi'il, mestilah kita kena semak dulu sama ada Arab guna atau tidak. Bukan kita lah semak, ulama' lurah lah dulu, ulama' lurah dulu bila dia tengok yang jenis ni, setelah semakan, hanya sumber dia adalah riwayat-riwayat penggunaan orang Arab. Kita tak boleh buat kias sendiri, kita tak boleh buat formula pandai-pandai kita kias sendiri. Itu yang kalau hari ni kita tengok je lah, seperti mana yang kita belajar ni, ulama' dah letakkan dah. Satu amil lafzi, satu amil sama'i. Jadi amil sama'i ni memang kita dengar Arab sendiri yang kata ini adalah huruf-huruf. Sebelum ni, nauk yang pertama, jenis yang pertama ialah hurufun tajur rusman wahidan faqat. Dia huruf, yang jenis huruf ni, dia menjakan satu isim saja. Yang hari ni kita akan masuk kepada nauk yang kedua. Jadi kata tuan pengarang, qala al-syekhul musannif al-imam al-Birgizi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi barakatihim fid darain amin. Hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia adalah beberapa huruf yang mana dia ini menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kata musannif, an-naw'u tsani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Kalau kita tengok daripada segi perbahasan lughah sikit, sebenarnya ni an-naw'u tsani, kita dibaca an-naw'u ats-tsani. Ats-tsani itu adalah sifat ataupun na'at kepada an-naw', yang mana naw' tu kita boleh takdirkanlah sama dia adalah mubtada ataupun khabar dan sebagainya. Tetapi kita tengok ats-tsani, kenapa kita baca ats-tsani? Kerana dia adalah isim manqus dan baris dhammah itu berat mengikut tuturan orang Arab. Bila orang Arab kata huruf ya, isim manqus tu bila diakhiri dengan ya manqusah, berat untuk diletakkan sebarang baris kecuali baris fathah. Jadi sebab tu kita baca an-naw'u tsani. Kemudian pula hurufun tansibul isma. Kita tengok al-isma itu, kalau kita buang alif lam, adalah alif sim mim. Jadi hamzah yang ada pada al-isma itu, ismun itu disebut sebagai hamzatul wasli. Hamzatul wasli kan. Kalau satu lagi hamzatul qat'i. Bahasa mulut orang Melayu kita kata satu hamzah qata', satu hamzah wasal. Kalau Arabnya yang fasih dia akan kata hamzatul wasli, satu lagi hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i ni yang ada kepala hamzah tadi dia. Ahmad, akrama dan sebagainya. Jadi cara bacaan dia untuk hamzah wasal ni, hamzatul wasli tasbutu fil ibtida'. Kita tulislah hamzatul wasli tasbutu fil ibtida' wa tasqutu fil wasli. Jadi hamzah ada dua. Satu hamzatul qat'i, hamzah qata'. Lagi hamzatul wasli. Hamzatul wasli ni dia ni tasbutu
fil ibtida wal wasli. Dia duduk di permulaan ayat ke ataupun di kita sambung ayat, maknanya di pertengahan, ataupun orang kata setelah daripada tu. Contohnya Ahmad qama, duduk di permulaan kita baca Ahmad, ataupun qama dia duduk kemudian daripada perkataan yang pertama, tetap kita baca qama Ahmad. Tetapi hamzatul wasli ni dia hanya tasbutu fil ibtida saja. Tasbutu fil ibtida. Bila dia duduk di permulaan ayat saja barulah kita baca wa tasbutu fil wasli. Dia digugurkan, maknanya kita tak baca fil wasli. Jadi contohlah kan, kalaulah dia duduk di permulaan ayat ismun, maka kita baca dia. Tapi kalaulah dia duduk selepas daripada permulaan ayat, contoh yang tadi tu an-naul awal hurufun tansibul isma. Bila kita sambung bacaan dia, bukan di permulaan, hurufun tansibu, seolah-olah alif ni tak wujud pun, walaupun pada tulisan dia ada. Jadi sebagai orang yang terpelajar, orang yang mendapat pendidikan dalam bidang agama, dia mestilah mestilah baca dengan tepat. Jadi kalau selalu orang akan baca an-naw'us tsani, nampak tak? Alif lam hamzah yang ada dekat an-naw'u tu, bila dia duduk di permulaan ayat, kita baca dia. Sebab dia sabit, maknanya dia dibaca pada permulaan ayat an-naw'us tsani. Tapi bila dia duduk selepas dia permulaan ayat hurufun tansibul isma, jadi kita tak baca alif tu, kita baca huruf lam tu. Sebab apa? Hurufun tansibul isma tu jadi kaedah dia, bila hamzah wasal duduk di antara duduk di orang kata pertengahan ayat ataupun disambung bukan pada permulaan, dia mestilah dibuang. Maknanya dia ni semua ni sukun lah ni, sukun. Dia tak ada. Bila dia tak ada, seolah-olah macam ni lah. Bila dia tak ada, seolah-olah daripada segi sebutan, ini ada sukun, ini ada sukun. Jadi ini yang disebut sebagai iltiqa'us sakinain. Iltiqa', pertemuan dua sukun. Iltiqa'us sakinain. Biasanya iltiqa'us sakinain untuklah kita keluar. Kalau tak dua-dua sukun, macam mana kita nak baca? Biasanya akan dibariskan salah satu, buang sukun ni. Tu yang biasanya akan dibariskan dengan kasrah. Sebab tu contohnya minismin. Nah, biasanya minismin. Kadang-kadang minalismi ataupun minalismi ya. Jadi sebab itulah kita baca alismu, bi'salismu. Itulah ayat Quran tu yang kita baca tu kan. Ayat Quran ada satu bacaan tu kita akan baca bi'salismu, kita tak baca bi'sal ismu. Kenapa? Sebab dia adalah hamzah wasal. Ikut qiraat kita, dia dibaca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi sini pun sama lah. Hurufun tansibul isma, sambung je. Tansibul isma, dia tak baca tansibul isma. Kerana kaedah dia hamzatul wasli tasbutu fil ibtida wa tasqutu fil wasli. Apabila disambung dia digugurkan, seolah-olah dia tak ada daripada segi tulisan. Dia ada lah. Kalau dulu kita pernah belajar kitabah, ada huruf yang ditulis tapi hurufun tuktab wala tuntak. Huruf-huruf yang ditulis tapi tidak disebut. Antara dia hamzah wasal ketika dia itu disambungkan. Lepas tu, kalau ada orang Arab kata, orang Arab baca je tu, kebiasaannya orang Arab akan baca dengan fasih lah. Tapi dalam kitab Ar-Risalah Al-Fataniyah yang dikarang oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani,
dia ada bahagian orang kata notah kaki ataupun ta'liq dibuat oleh Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Al-Fatani, iaitulah Tuan Guru Pak Da'i. Tuan Guru Pak Da'i kata apabila Hamzah Wasal tu dibaca, kalau didengari di Mekah tu, ada orang Arab baca macam tu. Orang Arab baca macam tansibul isma tu, maknanya dia mengisbatkan huruf alif tu, dia baca, bila sambung pun dia tetap baca, itu adalah fakhata'un, adalah satu kesalahan yang terkeluar tanpa sengaja ataupun tanpa disedari. Dia baca je tu tak sedar, kata itu adalah satu kesalahan. Jadi secara fasihnya dia memang akan baca hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Melainkan kalau kita berhenti, kita nak baca satu wa tarfa'u, kita berhenti, al khabara tak boleh. Tapi kalau kita wasal, kita sambung wa tarfa'ul khabara, tak tepatlah baca wa tarfa'u al khabara. Tapi biasanya tak baca lah macam tu. Yang point dia dekat alismu. Alismu tu. Sebab tu qiraat kita baca bi'salismul fusuq. Tu sedikit je lah komentar. Jadi huruf-huruf ni kita masih lagi ambil lafzi sama'i. Dia ialah hurufun, beberapa huruf yang tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wahiyya thamanin. Dia ada ataupun dalam kitab wahiyya thamaniyatun. Biasanya dalam buku-buku teks kita akan, huruf-huruf ni adalah termasuk dalam an-nawasikh. An-nawasikh. An-nawasikh daripada jamak apa? Jam'u nasikhin. Nasikhin. Nasakha yansakhu, naskhun fahuwa nasikhun, zaka mansukhun. Itu kan kita belajar bab nasakh, bab nasakh. Jadi nasakh ni, apa maksud nasakh kat sini? Apa maksud benda-benda yang menasahkan? Benda-benda yang mengangkat hukum. Hukum apa? Hukum asal dia, bila ada mubtada' dan khabar, mubtada' dia tu Zaidun qaimun. Mubtada' ni amil dia ialah alif tidak. Kerana kita memulakan perkataan ni di dalam ayat, ataupun lebih tepat kita menjadikan dia sebagai mubtada', ataupun kita menjadikan dia sebagai subjek, kerana itulah dia dirafa'kan. Manakala kadzaka raf'u khabari bil mubtada', khabar pula amil dia ialah mubtada' tadi tu. Jadi satu amil dia tidak, kedua amil dia mubtada'. Ni asal dia. Jadi oleh kerana amil ibtida' menuntut kepada rafa', kita baca dia isim yang mufrad, kita baca Zaidun. Mubtada' dia khabar dia mestilah marfu', kita baca Zaidun qaimun. Tetapi huruf-huruf yang kita akan baca hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara, ni dia termasuk dalam benda-benda yang menasahkan hukum, ataupun mudah kata membatalkan amal ibtida' tadi tu, dan juga mubtada'. Bila dia masuk, orang kata dia ni macam gangster besar. Dia adalah berumai, tapi dia boleh rampas pula kerja orang. Sebab tu bila lah kita masuk mana, sini je lah, inna. Inna ni tadi dia halau, tidak halau orang kata apa tu, mubtada' tu, inna Zaidan qaimun. Marafa'kan isim dia lah, isim inna, isim anna, ataupun isim bagi nawasih tu. Amil inna Zaidan, yang menyebabkan Zaid itu dibaca nasab adalah inna. Inna ni lah amil dia. Inna adalah amil. Amal dia dua lah. Menasabkan isim
menyebabkan isim dia mansub, dan merafakkan khabar menyebabkan khabar dia itu dibaca marfu'. Jadi amal dia an-nawasih ni, amal dia ada dua. Nasbul ismi wa raf'ul khabari. Ma'mul dia adalah isim dia. Sebab tu kita buat isim inna mansub. Sebab apa mansub? Kerana dia dimasuki oleh amil. Kita dah baca dulu. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil ahwali awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Jadi huruf-huruf yang menasabkan isim dan merafakkan khabar ni dia adalah amil. Ma'mul dia ada dua. Dia bukan saja tadi tu dia merampas kerja orang, dia ambil dua-dua kat dia. Jadi walaupun qaimun tu tetap marfu', tetapi dia tidak lagi dirafakkan oleh mubtada'. Yang merafakkan dia tu adalah inna. Sebab tu dipanggil nawasih, dia mengangkat hukum ataupun amal yang kerja dulu, amil yang bekerja dulu tu, dan kini dia membuat dua kerja. Pasal dia orang kata kemas, dia boleh menasabkan isim. Yang dimaksudkan dengan isim tu ada semata-mata istilah. Sebab mubtada' tu amil dia ibtida' mubtada'. Tapi bila inna masuk, dia adalah ismu inna, ismu anna, ismu la'alla, ismu laita dan sebagainya. Yang kedua, khabar dia ialah khabar inna, khabar dan sebagainya. Jadi yang pertama, wahya zamaniyatun al-awwalu inna bi kasril hamzah. Dia tu hamzah tu dengan bagi kasrah inna, dan nun tu wa fathin nunil musyaddadah. Nun tu ada syaddah dan berbaris fathah. Inna. Nahwu inna Allah ta'ala alimu kulli syai'. Dan makna di sebalik inna ni ialah litta'kid. Inna ni litta'kid. Apa makna di sebalik inna? Kita kata inna ni litta'kid. Dulu kita dah beritahu dah dalam ilmu balaghah, lebih tepatnya ilmu ma'ani, dia meraihkan keadaan orang yang kita cakap. Kalau kita cakap dengan orang yang memang khaliz zihni, orang yang dalam minda dia tak ada apa-apa, kawan kita, dia memang percaya pada kita, kita habaqlah kat dia. Allah Ta'ala alimu kulli syai'. Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya. Tetapi kalau kita cakap dengan orang yang orang kata apa, agnostik ke, orang yang kurang kuat iman dia, dia kata ya ke, orang yang mutaraddid, maknanya dia ni ragu-ragu, ada unsur keraguan, kita akan beritahu lah, kita masukkan ada watu taukid. Tapi kalau lah orang tu memang cakap dengan orang kafir yang tolak, tak percaya langsung Tuhan, tambah lagi ada watu taukid. Jadi memanglah kita belajar nahwu, bila ada inna, dia menasabkan isim dan merafakkan khabar. Tapi daripada segi disiplin ilmu balaghah, ilmu ma'ani, inna ni tak boleh lah, orang kata apa, pandai-pandai kita dah letak. Kalau kita cakap dengan orang tu, memang orang tu dia terima. Tak ada pun unsur taraddud, unsur ragu-ragu, ataupun unsur dia nak menolak penyataan yang kita kata tu, maka kita tak perlu guna. Sebab dia pun habaq inna tu litakid ataupun litaukid. Jadi kalaulah tak perlu kepada penegasan, tak perlu kepada pengukuhan makna tu, dia tak perlulah guna. Jadi bila kita buat ayat tu, kalau tak rasa tak perlu ada unsur penegasan, kita tak perlu letak inna. Bila ada unsur penegasan baru sebut. Jadi kata Syekh Mula Isamuddin Al-Isirdi, dia kata meletakkan, nampak ni, fakhaliz zihni, orang yang dalam mindanya tak ada apa-apa sebarang unsur penolakan ataupun unsur keraguan, yulqa ilaihil kalamu ghairu muakkad,
Kita cakap dengan dia tanpa perlu sebarang elemen penegasan. Li'annahu mahma ulqiya ilaihil kalamu. Apa-apa statement, apa-apa kenyataan saja yang kita cakap pada dia, yang kita beri tahu dia, sabata fi zihnihi, dia terus akan terima. Li'adami ma yu'ariduhu fihi, kerana dalam minda dia tak ada apa-apa unsur-unsur yang nak menolak. Fattakidu bin nisbati ilaih. Jadi kita mendatangkan unsur penegasan tu adalah dha'i'un, perkara yang sia-sia, tak berguna. Jadi walaupun kita belajar ilmu nahwu inna li ta'kid, jadi kita kena pandai-pandai, kita kena tatbik. Sebab tu ilmu tu munsabikah ataupun mutakamilah, saling melengkapi. Daripada disiplin ilmu ma'ani, dia kata ada waktu-waktu dia kita meraihkan muqtadal hal. Situasi sekarang nak apa? Meraihkan kehendak situasi. Kalau situasi perlu penegasan, kita letak penegasan. Kalau tak perlu penegasan, tak perlulah kita letak inna. Jadi maknanya kita fahamlah bila dibagi contoh nahwu, innallaha ta'ala alimu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya mana kita sedang menunjukkan percakapan kita tu kepada orang yang tak percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui setiap sesuatu. Dan ini satu isyarat, kerana Al-Imam Al-Birgivi rahimahullah ta'ala, dia adalah seorang yang mempunyai kepakaran yang sangat hebat dalam ulum aqliyah. Ulum aqliyah ni antaranya falsafah. Jadi ada sebahagian kepercayaan i'tiqad golongan falasifah yang berpendapat dan berpegang bahawasanya Allah Ta'ala dia tak tahu semua benda. Allah Ta'ala hanya alimun bil kulliyat, dengan perkara-perkara yang kulli. Dia adalah tafsir dia, tapi secara umumnya falasifah ni kata inna Allah itu alimun bil kulliyat. Jadi Allah tak tahu perkara-perkara juz'i. Allah tahu manusia ni ada, tapi pada pandangan mereka Allah Ta'ala ni tak tahu kita ni sekarang sedang buat apa, perkara-perkara juz'i yang particular, yang satu-satu perincian satu-satu tu. Jadi barangkali di sebalik orang kata tamsilan, di sebalik Imam Birgivi letak contoh ni, barangkali ayat ini digunakan untuk membantah pegangan golongan falasifah yang berpegang bahawasanya Allah tidak mengetahui dengan perkara juz'iyat. Jadi bila orang kata apa, dia sebut inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala alimu kulli syai'in, maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Kulli syai'in ni dia istighraqul afrad. Maknanya apa-apa semua benda pun dia menghabisi semua, mencakupi apa pun, sama ada dia kulli ataupun juz'i, semuanya di dalam ta'aluk pengetahuan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok inna ialah amil yang menasakkan isim. Jadi sebelumnya ayat dia, kalau kita tadi kita cakap sesama kita, Allahu Ta'ala alimu kulli syai'in. Asalnya Allahu tu mubtada, kerana dia dijadikan subjek, maka dia dirafakkan Allahu Ta'ala. Ta'ala tu kalau dalam tulisan hari ni dia disebut sebagai jumlah i'tiradiyah. Allahu Ta'ala asalnya macam inilah. Kalau tulisan hari ni kita akan tulis macam inilah. Jumlah yang menengahi antara ayat. Yang ini mubtada. Alimu kulli syai'in. Alimu kulli syai'in. Jadi ini dia punya ini mubtada, dia rafa'kan ibtida'. Ibtida' tu kita tak nampak, dia sebut sebagai amil maknawi. Tak apalah, yang tu nanti dia akan sampai perbahasan dia. Jadi dia lafaz jalalah, lafzul jalalah, dia ialah amil yang menyebabkan alimu tu dibaca dengan rafa' kerana dia ialah khabar bagi lafaz jalalah. Tetapi kenapa tak baca alimun? Kerana di sini
yang kita mahukan adalah ini adalah mudhaf. Ini dia punya mudhaf ilaih dalam keadaan dia juga mudhaf. Mudhaf ilaih yang terakhir adalah yang ni. Alimu. Jadi kita kata alimu khabarun marfu'un bil mubtada. Khabarun dirafa'kan dengan sebab amil iaitu mubtada. Wa huwa mudhaf. Jadi kulli mudhafun ilaih. Sebab tu kita baca dia dengan baris kasrah. Dalam keadaan dia juga adalah mudhaf juga, boleh berlapis-lapis. Kulli, sebab tu tak baca kullin, dia masih bila suatu perkataan tu dia masih mudhaf, dia tidak boleh menerima tanwin ataupun alif lam. Jadi mudhaf ilaih innallaha alimu kulli syai'in. Ini nanti idhafah kita akan bahas satu lah, yang mana amil, mana amal, mana ma'mum. Tetapi bila kita letak inna, contohnya kita nak i'rab falasifah, tidak lagi dibaca dhammah. Inna ni adalah amil. Amal dia yang tadi tu nasab isim, mubtada akan dijadikan sebagai ismu inna. Dan khabar dia akan dijadikan sebagai khabaru inna. Kalau orang tanya alimu, sebab apa cara alimu dia adalah khabar? Sebab apa dia adalah khabar inna? Apa bukti dia? Bukti dia memang kita i'rab dia khabar inna dah, tu satu. Yang kedua, inna adalah amil yang menjadikan dia sebagai ma'mul. Iaitulah khabar inna marfu'un bi inna. Tu kalau setengah tu selalu kalau kita i'rab tu marfu'un bi inna, maknanya lepas bi tu adalah dia punya amil. Marfu'un bil mubtada, marfu'un bil ibtida, marfu'un majrurun bil ba dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab i'rab, jadi selepas huruf ba tu adalah dia punya amil. Jadi nahwu innallaha ta'ala alimu kulli syai'in. Jadi masalah kul ni dia ada dua. Satu istighraqul afrad. Satu lagi istighraqul ajza. Jadi kalau lah kita kata zahabtu ilal jami'ah ataupun ke masjid lah, orang soleh. Zahabtu ilal masjidi kulla yaumin. Yang satu lagi ana fil jami'ah kullal yaum. Apa beza kulla yaumin dengan kullal yaum? Istighraq adalah maksudnya mencakupi semua. Kalau contoh ni contoh ada titik unit, maka kita ambil semua. Kita nak semua dalam percakapan kita. Jadi kalaulah dalam masalah dia punya mudhaf ilaih untuk kul ni dia mudhaf. Mudhaf ilaih dia bila dia tak ada alif lam, dia nakirah. Dia adalah istighraqul afrad. Dia mencakupi, merangkumi ke semua afrad, ke semua unit-unit hari. Jadi hari ada banyak, dia ada unit dia. Contohnya Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi bila kita yaum dia hari. Bawah dia banyak afrad. Matematik yang tadilah dia ataupun dari segi mantiknya macam ni. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau nak abak kata kita pergi ke masjid setiap hari, kita pastikan yaum ni adalah nakirah. Mudhaf ilaih kepada kul ni nakirah. Seolah-olah dalam ayat kita tu merangkumi semua ni. Yaum ni dia ada fard.
Fard ni asal, afrad ni asal dia fard. Fardun, farda ni afrad. Unit lah. Unit-unit dia Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Dalam bahasa matematik dia panggil elemen. Elemen bagi set. Nah, teori set tu, yang tu lah. Tapi kalau lah kullal yaum ada alif lam, dia adalah istighraqul ajza'. Kita akan kata saya berada di universiti ataupun saya berada dalam kampus sepanjang hari. Hari itu pula dia ada juzuk dia. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, 24 jam tu. Kita nak buat kita ada di universiti 24 jam. Ada mukhayyam ke apa, kita duduk. Kita nak buat keberadaan kita sepanjang hari itu, kita tambah alif lam. Dia punya mudhaf ilaih dia ada alif lam. Jadi untuk kul, kalaulah mudhaf ilaih dia nakirah, tak ada alif lam, dia adalah istighraq afrad. Kalaulah dia tak ada alif lam, dia adalah istighraqul ajza'. Juzuk-juzuk dia tu, hari tu ada 24 jam, maka 24 jam tu lah keberadaan seorang tu dalam, orang kata apa? Dalam universiti. Jadi, bila kita kata Inna Allah Ta'ala alimu kulli syai'in. Jadi situ syai'in, kulli syai'in, dia tak ada alif lam. Kalau istighraqul ajza' tadi tu, boleh jadi orang tu dia duduk di universiti, ana fil jami'ah kullal yawm, sepanjang hari tu je lah dia tu. Tapi kalau lah situ dia kata Inna Allah Ta'ala alimu kulli syai'i. Contohnya satu benda tu adalah universiti. Allah Ta'ala tahu pasal universiti tu semua je lah, setiap bahagian tu, yang tu saja. Tapi bila Tuan Pengarang mengatakan Inna Allah Ta'ala alimu kulli syai'in, semua, segala benda, kalau kita belajar dalam ilmu kalam, ta'alluq sifat ilmu apa dia? Al-jaizat, al-wajibat, al-mustahilat. Segala-gala kategori itu semua duduk di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu orang kata sir di sebalik idhafah perkataan kul. Tetapi tu golongan mutasallifah ataupun ghairul muqallidin yang kata tu Nabi kata kullu bid'atin dolalah tu macam mana? Itu dia ada perbahasan lain pula. Adakah kul tu dengan makna jami' semua, ataupun kul tu dengan makna majmu'? Jami' tu maknanya istighraq tadi itulah, ataupun majmu' sebahagian besar saja. Tapi dalam ayat yang contoh kita tengok tadi, contoh yang diberikan oleh Imam Al-Birgivi, dia nak rad kepada falsafah tadilah. Falsafah kata Allah Ta'ala hanya alimun bi kulliyat. Sedangkan Allah Ta'ala alimun bil kulliyat wal juz'iyat, semuanya. Bil wajibat wal mustahilat wal jaizat. Sebab itulah dia letak Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Sama ada dia tu kulli atau juz'i, semua berada di dalam ta'alluq ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya, wasani anna nahwu i'taqadtu anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in. I'taqadtu anna Allah Ta'ala qadiru ala kulli syai'in. Inna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Asalnya, kalau ini rad kepada golongan yang mengatakan Allah Ta'ala hamba ini mempunyai kudrah yang tersendiri, bukanlah kudrah Allah Ta'ala. Jadi ayat ini nak bantah golongan yang mengatakan makhluk lain ada kudrah yang bukan kudrah Allah Ta'ala. Kita ni kaum yang sesat tu, kalau kita belajar dulu dalam firaq, ada mazhab yang mengatakan manusia sendiri ada kudrah. Seolah-olah bila dia kata manusia ada kudrah, dia bukanlah kuasa yang dia ada tu bukanlah kuasa yang Allah Ta'ala izinkan. Tapi ayat ni nak kata Inna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in, semua itu adalah kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala izinkan saja apabila kita ikut asbab perkara tersebut berlaku. Itu dibelajar dalam ilmu kalam lah. Tapi kalaulah kita cakap dengan orang yang memang beriman, Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Nampak kulli syai'in tu tak perlu ulang lah, benda yang sama, dia rad saja. So, sebagai contoh tu, i'taqad tu aku beriktikad.
I'tiqad daripada kata aqada, aku simpulkan. Simpul apa dia? Maknanya dia nak abad seolah-olah kita memang berpegang teguh, beriman dengan begitu teguh, tidak boleh digoyah, orang kata apa? Digoyangkan, tak tergoyang pegangan kita tu. Sebut sebagai i'tiqad tu, aku beriktikad. Apa aku beriktikad? Aku benar-benar berpegang, tidak boleh orang kata orang mailah macam mana pun, aku akan tetap berpegang macam tu, bahawasanya Allah Ta'ala Maha menguasai segala sesuatu. Jadi ini yang masuk kepada masalah ta'wilul masdar. Habis itu apa beza anna dan inna? Apa beza anna dan inna? Anna dan inna kedua-duanya li taukid ataupun li takkid. Tetapi bezanya inna ni dia termasuk dalam huruful masdar. Dia termasuk dalam kategori huruful masdar ataupun mausulatul masdar. Mausulatul huruf. Ataupun huruful masdar ataupun huruful mausulat. Itu huruful masdar ataupun mausulatul harfi. Mausulatul harfi. Disebut sebagai huruful masdar kerana dia ialah huruf yang menyebabkan fi'il plus huruf tersebut, huruf tu dirongkah, digubah semula menjadi bentuk masdar. Contoh yang mudah, ayat Quran, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Jadi an ni nanti kita akan jumpa, ataupun biasa-biasanya kita belajar i'rab, an adalah harfu nasbin wa masdarin. Huruf nasab maknanya an itu adalah amil yang menyebabkan tasumu tu dinasabkan, dimansub dengan hazaf nun. Tapi apakah maksud an sebagai huruful masdar? Maksudnya ialah an campur tasumu ni kita akan rongkah balik daripada segi makna. Kita ambil tasumu tu dia asal dia apa? Soma yasumu. Masdar dia ialah apa? Soma yasumu sauman wa siyaman. Jadi bila ada huruf masdar ni, tugas kita adalah mentakwilkan. Tu yang dikata takwilul masdar. Memalingkan daripada rupa zahir. Rupa zahir adalah huruf dan fi'il. Fi'il dan fa'il dia menjadi masdar. Jadi wasiyamukum, ayat dia tu seolah-olah kalau dari segi takdirnya wasiyamukum khairul lakum. Bahawa kamu berpuasa tu lebih baik bagi kamu. Jadi wa antasumu bila takwil masdar, siyamukum dia ialah mubtada. Dia ialah mubtada. Ini adalah dia punya khabar. Jadi beza antara inna dan anna adalah inna ni dia bukanlah huruf masdar ataupun bukanlah mausulatul harfi. Dia hanya semata-mata untuk elemen taukid. Kita kata harfu taukidin yang sibul isma wa tarfa'ul khabara. Setakat tu. Tapi anna kita i'rab dia mabni ala al-fathi kaza wa kaza. Dia adalah harfu taukidin wa masdarin. Jadi anna adalah huruf taukid dan masdar. Cuma bezanya anna ni dia ada perincian dia. Kita tengok pada khabar dia. Kalaulah khabar dia tu jadi anna ni kita tengok khabar anna. Khabar ni secara umum dia ada
Kita tengok pada jenis dia lah, isim dia. Ada yang isim mushtaq. Mushtaq. Ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan mushtaq. Ada yang isim jami'. Mushtaq ni maknanya dia adalah huruf yang pecahan daripada masdar. Contohnya, alim tu anna Zaidan qa'imun. Contoh ha. Alim tu anna Zaidan qa'imun. Ini selesai masalah lah. Anna isim dia mansub. Jadi qa'imun tu rafa' sebab dia adalah khabar inna. Tapi qa'imun ni daripada kata qama yaqumu qiyam. Daripada qiyam tu lah fahuwa qa'imun. Dia adalah mushtaq. Jadi cara kita nak takwil, bagi jadi masdar. Sebab alima ya'lamu ni dia ialah fi'il apa? Muta'addi ataupun lazim. Saya tahu. Bila kita tahu, mesti ada perkara yang kita tahu. Jadi apa benda yang diketahui itu disebut sebagai apa? Fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Dia ialah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, orang kata rangkuman dia mesti ada fi'il. Satu. Ini dia punya fa'il. Dia merofakkan fa'il dia lah. Cuma sini dia adalah orang kata dhamir, jadi mabni fi mahalli raf'in fa'il. Sekarang mana dia punya maf'ul bih? Maf'ul bih dia mana? Jadi anna ni lah kita takwilkan dia menjadi maf'ul bih bagi alima. Jadi untuk kita mentakwilkan dia jadi masdar, kita tengok okey, dia adalah isim mushtaq. Dia adalah isim fa'il. Jadi kita takwilkan dia dulu. Jadi masdar. Jadi masdar untuk qa'imun apa dia tadi? Masdar untuk qa'imun adalah qiyam. So olah-olah alim tu qiyam, khabar tadi tu kita takwil dia jadi masdar. Kita letak dekat sini. Jadikan dia mudhaf ilaih. Isim dia tadi tu jadikan dia mudhaf. Isim dia tu jadi mudhaf ilaih. Jadi ayat dia seolah-olah alim tu qiyama Zaidin. Alim tu qiyama Zaidin. Sekarang dah lengkaplah alima fi'il. Dia adalah fi'il madhi yang muta'addin. Fa'il dia adalah ta dhamir tu, ta fa'il tu, dhamir rafa' fa'il. Maf'ul bih dia adalah maf'ul. Jadi ini dipanggil al-masdar al-muawwal. Masdar yang ditakwilkan. Ataupun masdar al-munsabik. Masdar yang kita buat balik. Al-munsabik. Yang kita buat balik. Kita susun balik. Yang mana akhirnya kita takwil lah. Sebab asalnya adalah masdar soreh. Masdar soreh macam tu lah. Yu'jibuni qiyamuka. Aku berasa takjub. Engkau berdiri menyebabkan aku berasa takjub. Yu'jibuni qiyamuka. Kalau dia terus tulis ayat lah tu alim tu qiyama Zaidin, itu disebut sebagai masdar soreh. Jadi masdar ada dua. Satu soreh. Soreh itulah soreh jelas, memang nampak ni masdar. Satu lagi muawwal ataupun munsabik. Yang kita terpaksa takwil, kita rongkah balik. Buat bagi jadi masdar. Tapi kalaulah jamid ni, kalaulah dia bukan isim yang mushtaq. Contoh, alim tu
anna Zaidan akhuka. Jadi perkataan akhun ni bukanlah dia adalah kata pecahan, kata terbitan daripada mana-mana masdar. Dia memang orang kata main seketul macam tu dah. Perkataan akhuka tu. Jadi macam mana kita nak takwil dia? Cara dia ialah kita guna al-kaun. Alim tu kita tulis balik. Untuk kita yang tak biasa nak takwil-takwil ni, kita try tulis balik. Kalau dalam kitab, kalau contoh lagi semua, kita tulis balik kat kertas. Bila kita nak try, orang kata praktis takwil masdar, mudah je. Bila khabar dia jamak, kita tambah kaun. Masdar kaun. Kauna Zaidin akhaka. Aku mengetahui keadaan Zaid ialah saudara kamu. Masdar yang secara umum. Keadaan bila ni orang kata dia falsafah sikit lah. Zaid adalah abangku. Dia adalah satu keadaan yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi keadaan tu kita tak tulislah ayat sebab memang difahami. Tapi untuk kita takwil masdar, kita kembalikan balik kaun tu. Kaun tu daripada kana yakunu kaunan, keadaan. Kana yakunu kaunan. Ataupun sama ada dia memang jamid. Satu lagi, dia adalah zaraf. Contohnya alim tu anna Zaidan fiddari. Jadi kita nak takwil macam mana? Nah, kita tahu keberadaan, kita tahu Zaid berada dalam rumah. Tapi berada tu kita terima mana? Dia adalah satu perkara yang kita fahami. Jadi takwil dia ialah kita letak kaun. Ini susun macam biasa. Yang tadi yang kena kalih bagi tu balik sikit. Alim tu kauna Zaidin. Aku tahu tentang keberadaan Zaid di dalam rumah. Kalaulah dia mustaq, kita takwil masdar khabar dia. Kalau khabar dia mustaq, kita takwil tak khabar dia jadikan dia maf'ulun bih dan mudhaf. Isim dia jadikan mudhafu ilaih. Kalaulah dia jamid, sama ada isim jamid, kita tukar aja. Kauna Zaidin akhaka. Kalau zaraf maknanya jar majrur ataupun memang zaraf. Sebab dalam istilah ulama nahwu, zaraf ni dia umum. Bukan saja merujuk kepada zaraf, zaraf zaman zaraf makan kita tahu tu. Jar majrur juga boleh disebut sebagai zaraf. Jadi kauna Zaidin fiddari. Sebab itulah dalam masalah masdar munsabit ataupun takwil masdar muawwal ni, ni ada karangan seorang sahabat saya di Mesir. Dia buat risalah tu fi ta'wil masdar tapi belum dicetak. Satu risalah memang khusus 16 muka cerita pasal takwil masdar je. Dia kata wa yaqa'ul masdarul muawwal mubtada'an. Pertama. Masdar muawwal ni dia akan jadi posisi dia yang pertama mubtada'an. Tulislah wa yaqa'ul masdar muawwal, tulis je masdar muawwal. Lepas tu nombor dia yang pertama mubtada'. Yang kedua fa'ilan, yang kedua fa'il. Yang ketiga maf'ulan bih, dia adalah maf'ulun bih. Yang ketiga wa na'iba fa'ilin. Yang keberapa? 1 2 3 4. Yang keempat dia adalah na'ib fa'il. Wa majruran, yang terakhir majruran bijarin. Jadi masdar muawwal ni masdar muawwal mubtada, fa'il, maf'ulun bih, na'ib fa'il. 1 2 3 4. Dan juga isim majrur.
Yalah sebab kita tengok tadi, wa antasumu khairul lakum. Kita kata khairul lakum tu dia punya khabar. Jadi kalau kita tak takwil masdar, kita tak boleh faham mana dia punya mubtada. Ataupun yang tadi alim tu, fa'il, kita kena cari mana dia punya maf'ul bih. Sebab kita dah belajar alimah fa'il muta'addi, dia amil merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Sekarang mana dia punya maf'ul bih? Jadi untuk mencari maf'ul bih tu kita kena takwil dia jadi bentuk masdar. Masdar adalah isim. Masdar yang muawwal, barulah kita nampak oh inilah dia punya maf'ul bih. Itu adalah dia punya ma'mul. Begitu juga kalau naib fa'il dia ataupun majrur. Contoh yu'jibuni min antaquma. Ataupun ajib itu min antaquma. Jadi min tu adalah isim, min adalah huruf jar. Jadi mana dia punya isim majrur dia? Jadi maka antaquma itulah mesti kita takwilkan menjadi dia punya menjadi masdar, jadi isim, barulah kita jumpa dia punya isim majrur. Jadi ajib itu min qiyamika. Cuma masalah fa'il tadi tu, contoh tadi tu, wa antasumu khairul lakum. Tasumu khairul lakum. Jadi pertama kita keluarkan masdar dia, siam. Lepas tu fa'il dia ni, fa'il dia wawul jamaah tu. Wawul jamaah takkan kita nak buat siamu. Nak merujuk kepada kalian jamaah. Domain mutasir dia ialah, domain baris mutasir dia ialah kum. Jadi kita letaklah kalau macam tu antaquma. Ajib tu min antaquma. Jadi min ni kita nak dia punya isim majrur. Kita tahu qama yaqumu qiyam. Sini mana dia punya tu? Dia ada fa'il dia mana? Untuk kita letak dia punya, jadi dia punya mudhaf ilaih tu fa'il dia ialah qama yaqumu. Tadi yaqumu yaqumani yaqumuna, taqumu taqumani yaqumna, taqumu anta taqumu. Jadi anta. Kalau anta domain mutasir dia apa? Qiyamuka. Qiyamuka. Ajib itu min qiyamika. Ataupun kalau kita nak, kita tak mau letak domain tu, kita ganti dengan alif lam je. Ajib itu minal qiyam. Tapi biasa untuk kita faham dengan mudah, kita letaklah dia punya mudhaf ilaih supaya kita tahu. Kan? Aku berasa takjub daripada berdiri. Berdiri siapa? Berdirinya orang yang berada di depan kita. Lepas tu apa beza? Kalau lah tak ada beza, buat apa kita nak susah-susah payah bubuh anna lah, an lah tu yang tu. Kita ada 6 tu nampak. Wahaka, haka tu isim fa'il dengan makna ambil lah, tahu lah. Ambil lah, hafal lah. Hurufan bil masadiri uwilat. Huruf yang akan ditakwilkan menjadi masdar. Hurufan bil masadiri uwilat. Wa zikri laha, aku sebut sitan laha, aku sebut 6 je daripada huruf-huruf yang mentakwilkan masdar tu. Asahu kama rawaw, menurut riwayat yang paling asah, yang paling sahih, yang paling tepat ada 6. Wahaya, inilah ia. An bil fathi, an tu lah, an yang amin nasab tu. Anna yang kita tengah bincang ni. Wa hamzatun litaswiyatin. Wa hamzatun litaswiyah. Hamzah taswiyah ni. Hamzah taswiyah ni contoh dia seperti yang kita selalu baca dalam surah Al-Baqarah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Jadi a'anzartahum asalnya anzartahum am lam tunzirhum. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi anzara yunziru, dia punya masdar dia adalah anzara yunziru inzaran. Jadi orang kata takdir ayat tu asalnya inzaruka iyyahum. Inzaruka anzarta. Ta tu dia punya fa'il. Fa'il akan diletakkan sebagai dia punya mudhaf ilaih. Inzaruka iyyahum.
Engkau beri pengingatan kepada mereka orang musyrik ini, sawaun, sama saja, sama ada hang peringat depa atau depa tak peringat ke, memang dah tertulis mereka tu tidak akan beriman. Jadi ini mengikut setengah pendapat lah. Hamzah li taswiyah, mak kai. Jadi kai juga adalah antara huruf-huruf yang mentakwilkan masdar. Kemudian fakhuzha wa ma. Yang kelima adalah ma masdariyah. Ma masdariyah tu yang selalu kita biasanya kalau macam tadi tu, antakuma, an tu akan masuk kepada fi'il mudhari'. Dia akan menasabkan fi'il mudhari' dan mentakwil jadi masdar. Dan ma biasanya ma akan masuk kepada fi'il madhi. Untuk takwil masdar biasanya an masuk pada fi'il mudhari'. Ma masdariyah tu, ma ni lah, ma yang sebut tu akan masuk pada fi'il madhi. Dan yang terakhir walau. Jadi yang kita nak fokuskan tadi adalah masalah beza inna. Inna li taukid, cuma beza anna-nya, anna selain daripada li taukid dia, dan dia ditakwilkan menjadi masdar. Nak tu bunyi lah. Wa'ala khilafi ma yatarakkab. Kabir. Nah, kita mesti ini cukup tu untuk perbahasan tu. Dia ada beza lah antara bila kita guna terus masdar dengan kita letak huruf masdar dan dia punya fa'il. Dia ada beza. Nantilah kita tulis balik dalam grup tu. Kemudian yang seterusnya, wasalisu ka'anna. Ka'anna ni li tashbih, seperti yang kita kata dulu. Ka'annal harama narun. Ka'annal harama narun. Seolah-olah makanan-makanan ataupun rezeki-rezeki yang diperolehi dengan cara yang haram itu adalah api neraka. Sebab ada hadis Nabi SAW yang kata apa yang kita makan benda haram tu dalam perut tu adalah api neraka, api yang akan membakar kita nanti di dalam neraka. Ka'annan harama, seolah-olah. Jadi dia punya isim ka'anna tu, ka'anna isim dia al-harama. Al-harama dibaca sebagai mansub kerana dia adalah isim ka'anna. Dia adalah ma'mul bagi ka'anna. Yang kedua adalah narun. Dia dibaca marfu' kerana dia adalah khabar ka'anna. Warrabi'u lakinna. Warrabi'u yang keempat lakinna. Nahwu ma fazal jahilu lakinnal alima faizun. Ka'anna ni, lakinna ni, dia adalah lilistidrak. Alistidrak. Tujuan dia di bawah ayat adalah untuk istidrak. Alistidrak. Istidrak adalah apa? Raf'u. Tawahhumin nasha'a min kalamin sabiqin. Raf'u tawahhumin nasha'a min kalamin sabiqin
mengangkat, menghilangkan waham yang berlaku disebabkan kalam sebelumnya. Raf'u tawahumin nasha'a min kalamin sabiq. Contoh, kita tengok lagi contoh yang diberikan oleh Tuan Pengarang. Contoh yang paling mudah adalah macam ni. Dia kata, kama taqulu Zaidun alimun. Bila kita kata Zaid adalah seorang yang alim, fayuhimu zalika, dia memberi waham, memberi sangkaan. Bila kita, oh dia tu orang alim, annahu salihun, memberi waham adalah bahawa, oh bila dia alim, automatik dia adalah orang yang soleh. Li'annal ilma yashabuhu salahu ghaliban. Biasanya orang yang ada ilmu, dia adalah orang yang soleh, ghaliban, kebiasaannya. Tetapi kita tahu, kita tengok Zaid ni walaupun dia ada ilmu, orangnya dia tak berjenis, orangnya dia teruk. Dia tak beramal dengan ilmu dia, bahasa mudah dia. Jadi untuk kita nak habaq, kita nak menolak, mengangkat, menghilangkan sangkaan yang timbul daripada ayat yang kita tuturkan tadi itu, kita kata Zaidun alimun. Orang Arab menggunakan partikel, menggunakan huruf lakinna. Jadi bila kita sebut Zaidun alimun, cara dia ialah fatarfa'u ma yatawahhamu biqaulika. Cara untuk kita menghilangkan waham sangkaan tadi itu adalah kita tambah lakinna. Lakinnahu fasiqun. Akan tetapi dia ialah orang yang fasik. Orang yang melakukan dosa besar ataupun berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Itu disebut sebagai istidrak. Ataupun istidrak secara umum. Kita kata wa hadza alimu istadraka kalama al-a'immah qablahu. Orang alim ini mengistidrak kalam al-a'immah. Jadi contoh dalam kitab-kitab sebelum ni, ulama-ulama mutaqaddimin misalnya, daripada segi ta'lil, daripada segi tafsil dan sebagainya dalam bidang fiqh, pendalilan, istidlal dan semua kemas. Tapi daripada sudut ibarah, ucapan mereka kadang-kadang fihi tasamuh. Orang kata cakap bagi mudah-mudah ya. Jadi kalau orang yang tak pandai, dia baca, dia akan faham salah sangka bila baca kitab-kitab orang ulama mutaqaddimin dalam masalah fiqh. Jadi geng-geng mutaakhirin ni, antara orang kata apa kerja depa adalah istidrak kalam a'immah mutaqaddimin. Sebab itu kalau nak tengok daripada segi ketepatan ibarah ayat yang tak ada sebarang waham, kita tengok kitab-kitab ulama mutaakhirin. Tetapi kalau nak membentuk minda seorang yang orang kata orang faqih dalam mazhab Syafi'i, kita tengok kalam ulama-ulama mutaqaddimin. Itu antara masuk istidrak secara umum lah. Tapi dalam masalah ni, bila kita nak kata raf'u tawahum, kita dah cakap sesuatu tetapi tetapi itu. Tapi kita nak buang waham yang boleh jadi timbul, sangkaan yang boleh jadi timbul, kita letakkan lakinna. Itu raf'u tawahumin nasha'a min kalamin sabiq. Warabi'u lakinna nahwu ma fazal jahil. Tidak berjaya orang yang jahil. Seolah-olah ada orang tu dia jenis overthinking habislah. Orang jahil fail, tak berjaya, tak terlepas. Lakinna dia ingat semua orang fail sekali kan. Abang kata seorang baru, abang kata ada seorang je yang tak berjaya. Dia ingat semua dah. Jadi bila ada orang tu, dia bawa lakinnal alima faizun. Ataupun contohnya ma faza wahidun. Ataupun fashala wahidun. Ada seorang. Ataupun ma faza wahidun. Ada seorang tak berjaya. Tak ada seorang pun berjaya. Seorang tak berjaya. Jangan cakap macam tu. Jadi sebenarnya bukanlah seorang tak berjaya. Lakinna fazal jami'. Tapi semua orang berjaya. Jadi istidrak ni digunakan untuk membuang, menghilangkan sangkaan yang disebabkan oleh kalam sebelum dia. Lakinna, tapi itu juga kalau kita jumpa dalam kitab disebut sebagai na'am.
Na'am tu dalam kitab-kitab, bila sebut na'am tiba-tiba tak ada pun sebelum tu ada watul istifham, tak ada pun sebelum tu hal. Tiba-tiba sebut na'am. Na'am tu bukanlah na'am jawab hal istifham tu ya. Tetapi ya tu dia istidrak. Na'am tu adalah tetapi, seolah-olah bila kita cakap, okey dalam masalah ni sekian. Lepas tu tiba-tiba ulama tu kata na'am. Ya, apa dia ya? Tak ada persoalan lepas tu. Dia adalah istidrak kepada kalam yang mungkin muncul. Tetapi sebenarnya masalah ni ada perincian dia. Macam tu. Jadi na'am, kalau tak ada hal sebelum dia, tak ada wa istifham sebelum dia, dia biasanya ialah istidrak bagi kalam yang muqaddar. Ataupun istidrak bagi sebarang iktirak jawapan, sebarang kritikan yang mungkin berlaku, ataupun dalam tempat lain memang ada orang kata buat iskal dah. Yang seterusnya wal khamisu laita, yang kelima adalah laita litamanni, yang kita baca laju-laju je, tengok wal khamisu laita wahya litamanni. Laital ilma. Tamanni ni apa? Litamanni. Laita litamanni. Laita litamanni. Tamanna ya tamannian. Jadi litamanni, tamanni ialah talabul mustahil, mengkehendaki perkara yang mustahil. Talabul mustahil au ma fihi usrun. Tamanni adalah talabul mustahil, mengkehendaki perkara yang mustahil, memang takkanlah berlaku. Au ma fihi usrun, ataupun kebiasaannya memang payahlah nak dapat walaupun tak mustahil. Contohnya, ini adalah syair yang cukup famous. Ala laitash syababa ya'udu yauman. Alangkah baiknya kalaulah waktu muda itu kembali semula. Fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu, supaya aku dapat memberitahu kepadanya. Bolehlah, supaya aku boleh bagi tahu berkenaan apa yang orang tua buat. Jadi syahid dia dalam syair tu adalah laitash syababa. Jadi laita tu litamanni, alangkah baiknya. Kita angan-angan. Tamanni ni biasanya kita terjemah angan-angan. Angan-angan Pak Pandiak, angan-angan Mak Jenin. Jadi di sini dia meminta, mengharap, berangan-angan perkara yang mustahil. Mana boleh orang yang tua jadi muda balik. Laitash syababa ya'udu yauman. Dalam contoh yang diberikan oleh Al-Imam Birgiwi, wal khamisu laitanahu laital ilma marzuqun likulli ahadin. Alangkah baiknya ilmu pengetahuan itu direzekikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala likulli ahadin, kepada semua orang. Nampak kul istighraqul afrad tadi. Ahad tadi tak ada alif lam. Diberikan kepada semua orang. Alangkah baiknya kalau semua orang pandai, tak ada orang bodoh. Jadi itu benda yang mustahil. Kalau semua orang pandai, tak ada universiti, tak payah ada sekolah. Kalau semua orang bijak sana, dunia tak boleh bergerak. Semua nak ikut bola sendiri. Kalau semua orang pandai, semua orang cekap hebat, tak ada orang yang nak buat kerja-kerja yang tak memerlukan kemahiran yang tinggi. Siapa nak kerja idaman? Habis sampah betul-betul, aku pandai tak ada buat. Ni benda mudah, belagak. Bertimbul-timbul sampah. Jadi benda yang mustahil. Kerana Allah Ta'ala letakkan semua tu supaya untuk kestabilan muka bumi. Mustahil lah untuk kita berharap, impian untuk bermimpi-mimpi untuk perkara yang mustahil. Ataupun perkara yang ma fihi usrun, perkara yang payahlah nak jadi. Contoh laitali malan. Alangkah baiknya kalau aku ada harta banyak.
boleh aku jalan merata. Fa'asiha, misalnya laita li malan fa'asiha. Alangkah baiknya kalaulah aku ni ada harta banyak, aku boleh melancong. Kalau orang yang jenis minat dunia, dia bagi contoh macam tu lah. Tapi mula Islam ni dia bagi contoh laita li malan fa'ahujja bih. Alangkah baiknya ada harta, aku ni ada harta banyak, supaya aku dapat fa'ahujja bih, supaya aku dapat pergi buat haji. Dia kata fa inna husulal mali mungkin, memanglah perkara yang mungkin boleh jadi kita dapat duit banyak. Lakin fihi usrun. Tetapi lakinnal ghalibah wal awal. Jadi kebiasaannya laita ni diguna untuk kita berangan-angan, berharapkan perkara yang berimpikan perkara yang mustahil, ataupun perkara yang biasanya memang payah nak jadi. Dia tak sampai ke tahap mustahil tapi payah nak jadi. Wasadisu la'alla litaraji. La'alla litaraji tawaqqu'ul mahbubi al-mustaqrabi husuluh. La'alla litaraji. Litaraji. Taraji berharap lah, tapi berharap ni berharap yang macam mana? Tawaqqu'ul mahbubi al-mustaqrabi husul. Al-mustaqrabi husul. Kita mengandaikan, mengharapkan supaya perkara yang mahbub, yang kita sukai, yang kita cintai, al-mustaqrabu husuluh, yang memang pada andaian kita memang dekat dengan, memang mudah untuk berlaku. Dia tak susah, tak sampai kepada tahap susah macam tamanni tadi. Nahwu la'alla Allah Ta'ala ghafiru zambi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosaku. Ghafiru zambi. Ghafiru tu dia punya khabar. Allah lafaz jalalah, dia punya isim la'alla. Jadi ingatlah dari segi i'rab ni, isim tu dia berubah-ubah lah. Kalau dia isim, kalau anna dia isim anna. Kalau ka'anna isim ka'anna. Kalau lakinna isim lakinna. Khabar dia pun macam tu. Janganlah ka'anna kita i'rab isim inna. Tak betul. Kita tengoklah isim dia apa? Isim kepada huruf yang mana? Jadi dia bagi la'alla Allah Ta'ala ghafiru zambi. Nampak? Wala yakunu taraji illa fi syai'il mumkin. Pengharapan taraji itu mestilah perkara yang mungkin. Kalau perkara yang mustahil ataupun perkara yang payah nak dapat, itu adalah tamanni. Tapi kalau tu Quran tu, ataupun ada Fir'aun tu, dia pernah sebut la'alli ablughul asbabas samawat. Dia guna la'alli. Boleh jadi aku, dia suruh buat bangunan supaya dia dapat naik ke langit. Dan dia guna la'alla, sedangkan la'alla mustahil orang boleh naik ke langit. Fir'aun nak naik ke langit, nak cari Allah Ta'ala. Jadi wa amma qawlu Fir'aun la'alli ablughul asbabas samawat fajahlu minhu. Itu adalah satu kejahilan. Dan tambah lagi jahlu murakkab, dia satu kejahilan murakkab. Ataupun mereka cerita yang pandai-pandai, maknanya penggunaan yang tak tepat bila digunakan la'alla, dan dia tu orang kata apa, adalah yang jahil. Dia tak tahu kata dia tak tahu kata tak boleh naik ke langit pun. Dia tu kemudian dia tak tahu kata dia tak tahu yang tu. Jahil yang berlapis-lapis. Wa hazihi sittatu, dan ini huruf-huruf yang 6 tadi tu, inna anna ka anna lakinna laita la'alla tusammal hurufal musyabbahata bil fa'ili. Dinamakan sebagai huruf yang musyabbahah, yang ada huruf persamaan dengan fa'il. Dia ada syibih, dia ada persamaan dengan fa'il. Sebab itulah, sebab asal-asalnya al-aslu fil amal al-af'al. Asal-asalnya yang jadi amal ni adalah fa'il. Tetapi 6 huruf tadi, inna anna ka anna lakinna laita la'alla tu,
dia ada unsur-unsur yang nak sama dengan fi'il. Yang mana dia tu li shibhiha lafzan wa ma'nan. Ada daripada segi lafaz, ada daripada segi makna. Daripada segi lafaz dia, sebagaimana fi'il ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai, 3 huruf, 4 huruf, ada fi'il khumasi, 5 huruf. Maka inna pun tak sama. Ada yang 3 huruf, inna tu asalnya macam ni. Tapi terbuang, terganti jadi syaddah. Jadi tapi melihat kepada asal dia adalah sulasi. Dia adalah 3 huruf. Jadi sebagaimana fi'il ada yang sulasi, rubai, khumasi, begitu juga huruf-huruf ni ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi. Ini adalah orang kata apa? Persamaan, kemiripan daripada segi lafaz. Segi lafaz dia nampak dia macam fi'il. Yang kedua, ittisali dhama'i abarizah biha. Dia boleh disusuli dengan dhamir yang baris. Macam tadilah. La'allahu najihun. La'allahu najihun. Mudah-mudahan dia tu berjaya. Jadi la'allahu tu, hu tu adalah dhamir yang baris. Baris lawan dia mustatir. Mustatir adalah tersembunyi, baris yang kita boleh nampak tu. Jadi oleh kerana la'alla tu, la'alla innahu ala kulli syai'in qadir, annahu, la'allahu, laitahu dan sebagainya boleh disusuli, diikuti oleh dhamir baris. Sebagaimana fi'il pun boleh ada dhamir baris. Maka itu adalah persamaan dia. Dan juga hujung huruf-huruf inna, anna, hujung dia nampak, perhatikan hujung dia semua difathahkan, semua berbaris fathah. Jadi dia seolah-olah macam fi'il madi pun semua kebanyakan dia adalah baris fathah zahirah ataupun sebahagiannya fathah muqaddarah. Tapi secara umumnya kita kata fi'il madi ni semuanya maftuhah, mabni alal fathi, sama ada zahir ataupun muqaddar. Jadi sebagaimana fi'il madi semua dia baris fathah, inna baris fathah, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla semua dia baris fathah. Jadi ini adalah 3 persamaan daripada kemiripan huruf-huruf ni dengan fi'il. Wa amma ma'nan, daripada segi makna pula, inna dan anna tadi kita kata dia adalah litaukid. Seolah-olah kita sebut akadtu, dan akada yu'akidu, inna zaidan qa'imun. Seolah-olah akad tu kauna zaidin qaimun. Akad tu qiyama zaidin. Aku menegaskan Zaid tu berdiri. Akad tu daripada tu. Ataupun kalau tadi ka'anna, kita kata ka'anna litashbih. Seolah-olah syabbahtul harama bin nar. Syabbahtu harama bin nar. Daripada segi makna seolah-olah kita sebut akad tu. Untuk litaukid kita sebut akad tu. Kalau ka'anna seolah-olah kita sebut syabbahtu. Kalau lakinna seolah-olah kita sebut istadraktu. Kalau laita seolah-olah kita sebut tamannaitu. Kalau tak la'alla seolah-olah kita sebut tarajjaitu. Itu daripada segi makna. Jadi wa amalahu samaratu hadzal musyabbah. Kerana ada kemiripan dan persamaan itulah antara huruf-huruf 6 huruf ni dengan fi'il, daripada segi lafaz dan makna itulah dia boleh beramal. Sebagaimana fi'il muta'addi tadi ada boleh merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul, begitu juga dia boleh menasabkan isim dan merafakkan khabar. Akan tetapi dia kata lamma kana lil fi'li amalan. Nah, fi'il ada 2 amal. Asliyun, yang pertama dia ialah taqdimu marfu'ihi ala mansubih. Fa'il kalau ikut asal-asal dia, fa'il maf'ul. Asal dia contohnya daraba Zaidun amran. Nah itu kita sebut apa Zaid suka pukul Amal, sebab dia Amal tu dia balas waw Daud. Tapi kalau masalah daraba Musa Isa,
Daraba Musa Isa mana fa'il mana maf'ul. Jadi orang kata secara defaultnya, secara asalnya fa'il dulu baru maf'ul. Tapi kalaulah kadang-kadang kita boleh takdim, kadang-kadang kita sebut maf'ul dulu baru fa'il. Contohnya fatathus salah. Dia tinggal semayang. Ataupun fatahul ta'ir. Dia terlepas kapal terbang. Fa'il fatahut ta'ir. Fa'il maf'ulun bih fa'il. Itu yang far'i. Wa far'iyun mansub baru secara asalnya, asal-asal dia bila fa'il maf'ul, marfu' dia dulu baru mansub dia. Ataupun kadang-kadang mansub dulu baru orang kata apa, baru marfu'. Jadi oleh kerana dia ada persamaan dan dia bukanlah fa'il pun, huruf inna, anna, lakinna tu dia bukanlah fa'il pun, tapi dia ada persamaan je, maka dia ambil yang kedua tadi tu. Sebab itulah isim dia nasab, dia punya khabar dia marfu'. Tadi kita kata asal-asal dia dah sama dengan fa'il, ikutlah rafa' dulu, maf'ul dulu, nasab dulu baru marfu'. Tapi oleh kerana dia ni orang kata apa, nak sama je, bukan sama sebiji pun. Dia bukanlah warga negara pun, dia hanya penduduk tetap je. Dia tak dapatlah keistimewaan sama. Maka kita bagi yang kedua. Sebab itulah orang kata rahsia di sebalik sebab apa isim inna tu, isim dan khabar tu, isim mansub, khabar dia marfu' adalah kerana dia tu adalah nak sama macam fa'il tapi bukan fa'il. Wasabi'u minal ahrufis tsamaniyah. Yang tadi tu memang semua dia adalah huruf yang nak sama dengan fa'il. Yang ketujuh, la illa fil istisna al munqati'. Dulu kita dah cerita dah. Istisna ada dua, istisna satu muttasil, satu munqati'. Istisna muttasil contohnya mustasna minhu adalah termasuk dalam kategori mustasna. Mustasna adalah termasuk dalam kategori mustasna minhu. Ja'al qaumu ataupun ja'at tullabu illa Zaidan. Jadi Zaidan mustasna. Mustasna minhu adalah tullab. Kita sebut dulu. Itu adalah bila mustasna dan mustasna adalah termasuk dalam mustasna minhu, itu adalah istisna muttasil. Tapi istisna munqati', maknanya contoh tadi, fasajadu illa iblisa. Sujudlah semua para malaikat kecuali iblis. Iblis bukanlah dalam kategori malaikat. Wa kana minal jin, dia adalah wa kana minal kafirin, adalah termasuk dalam golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan malaikat la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dalam masalah istisna munqati', mustasna bukanlah termasuk dalam mustasna minhu. Fasajadu illa iblisa. Jadi illa tu bila dia duduk di antara ataupun dia duduk dalam istisna yang munqati', dia menjadi amil yang menasakkan isim dan merafakkan khabar dia. Contohnya al-ma'siyatu mubaidatun anil jannah. Maksiat adalah perkara yang menjauhkan kita daripada syurga kecuali ketaatan. Kecuali ketaatan tu bukan pun maksiat. Sebab tu dia kata munqati'. Illa dia tu adalah mustasna minhu, dia adalah maksiyah. Sebelum tadi maksiat semuanya menjauhkan kita dari syurga kecuali ketaatan. Ketaatan memanglah bukanlah termasuk dalam maksiat. Ketaatan adalah ketaatan. Jadi ini istisna munqati'. Jadi bila istisna munqati', dia masuk pada mubtada' dan khabar, maka dia merafakkan dia mubtada' tu menjadi isim bagi dia, illa ta'ata, dan merafakkan khabar dia muqarribatun minha, kecuali taat, ianya mendekatkan kita minal jannah, mendekatkan kita dengan jannah. Ingat dalam masalah ta'alluq ni ataupun masalah huruf yang mutaaddi dengan huruf, fi'il yang mutaaddi dengan huruf, bila sebut qaraba,
Bahasa Melayu kita kata dekat dengan. Tapi dalam bahasa Arab kita tak kata qaruba bil jannah. Sebab bi tu kita dah bincang huruf ba ada banyak maksud. Tapi bila dekat, qaruba tu mesti guna huruf min. Qaruba minal jannah. Walaupun memang kita terjemah nanti dekat dengan syurga ataupun mendekatkan dengan syurga. Tetapi dalam bahasa Arab perlu guna min. Sebab tu kita kena belajar. Orang kata apa? Al-af'al al-muta'addiyah bil huruf. Kita kena tengok dalam kamus. Pasangan dia apa? Contoh istamala ala. As-saut al-lafzu adalah sautun mustamilun ala ba'di huruf. Lafaz adalah huruf yang merangkumi sebahagian huruf. Melengkapi sebahagian huruf. Kita tak, walaupun kita cakap melengkapi, merangkumi, tak ada pun terjemah ala, tetapi bahasa Arab dia tak, kalau nak istamala kena ada ala. Istamala ala ba'dil huruf. Dia tak kata istamala ba'dil huruf. Jadi yang terakhir wasaminu la linafil jinsi. La itu apabila dia nak menafikan khabar dia tu berlaku. Tengok, kita tengok khabar dia. Khabar dia ialah faiz. Kalau nak menafikan kejayaan tu daripada orang yang melakukan, tengok pada isim dia. Isim dia tu ada buat sesuatu. Tengok pada khabar dia. Jadi kalau kita nak menafikan jenis, memang tak akan ada orang pun yang buat jahat, la fa'ila syarrin faiz. Tidak akan ada orang yang melakukan kejahatan akan berjaya. Maka la tu disebut sebagai la li nafil jinsi. Ataupun contoh yang selalu yang paling mudah, la rajula fid dar. Tak ada seorang lelaki pun dalam rumah. La rajula fil jami'ah. Tak ada seorang lelaki pun dalam kampung. Pasal mereka semua pergi berjihad. Jadi la rajula tu dia menasabkan dia punya isim dia. Semua khabar dia dalam la rajula fid dar tu khabar dia mahzuf, ditakdirkan. La ilaha illallah. Dalam masalah ni dia punya isim dia ialah fa. Asalnya fa'ilu syarrin faizun. Orang yang melakukan jahat tu. Tapi kita nak abang memang jenis orang yang melakukan kejahatan tu dia tak akan berjaya. Kita gunalah huruf la linafil jinsi. Maknanya merangkumi semua jenis. Jenis orang yang buat jahat ni semua dia. Macam tadi yang kita buat set tu. Semua jenis orang yang buat jahat dia takkan berjaya. Kemudian yang seterusnya. An-naw'u tsalis. Ini sikit lagi. An-naw'u tsalis. Harfani, dua huruf. Tarfa'ani lisma. Surat 30 tu bawah tu. Harfani. Dua huruf yang tarfa'ani lisma wa tansibanil khabarat. Dia merafakkan dua isim, merafakkan isim dan menasabkan khabar terbalik pula. Wa huma ma. Yang pertama ialah ma wala al mushabbahatani bilaisa. Jadi laisa ni asal dia, laisa ni adalah akhwat kana. Laisa zaidun qa'iman. Laisa zaidun qa'iman. Dia punya zaidun asal zaidun qa'imun. Tetapi bila masuk laisa, dia merafakkan isim yang asalnya mubtada dan menasabkan khabar. Jadi ma ni di sisi ahli Hijaz. Ma ni di sisi ahli Hijaz. Di sisi ahli Hijaz. Kan? Ala lughatil hijaziyin. Lugah-lugah orang yang duduk di Hijaz tu, bila dia guna ma, sebab tu dia kata sama'i, dia dengar daripada orang, riwayat daripada orang di Hijaz. Bila dia guna ma tu untuk nafi, dia akan merafakkan dia punya isim yang asalnya adalah mubtada dan menasabkan dia punya khabar sebagaimana laisa tadi tu. Jadi nahwu mawallahu ta'ala tidaklah. Dia sama juga makna tidak. Tidaklah Allah Ta'ala itu mutamakkinan bimakanin. Menetapi pada satu tempat pun. Mutamakkinan bimakanin. Jadi kalaulah orang kata apa? Bukan ahli Hijaz,
Dia tak beramal lah macam ni. Cuma orang di Hijaz bila guna ma untuk nafi tadi tu, ma Allahu ta'ala mutamakkinan bimakanin, dia akan merofakkan isim, menasabkan khabar. Kemudian la, wala yang kedua adalah la, dia sama juga macam laisa. La syai'un, tak ada satu pun musyabihan lillahi ta'ala, satu pun menyerupai Allah ta'ala. Cumanya laisa lafzula. Bezanya tadi laisa ni laisa zaidun qaiman. Kadang-kadang kita dengar laisa zaidun biqaimin, ada huruf ba. Ba tu ba zaidah. Ba zaidah yang macam yang kita pernah bincang dulu tu huruf jar zaid. Jadi ma boleh dimasuki orang kata apa huruf jar zaid, bolehlah kita kata ma Allahu ta'ala bimutamakkinin bimakan, boleh. Tapi kalau la memang dia punya khabar dia memang akan masuk, tak masuk lafzan wa mahalan, takkan ada huruf jar zaidah. Takkan ada huruf jar zaidah. Jadi an-naur rabi' kita akan masuk pada minggu depan. Dan minggu depan kita akan berhabis awamil yang amil huruf ni masuk pada fi'il. Dan minggu depan lah, minggu satu lagi, 2 minggu lagi. Jadi ada sebarang soalan? Ada soalan bolehlah. Nanti maklumat yang terlepas pandang nanti kita akan kongsi balik dalam grup. Maklumat yang terlepas pandang kita akan kongsi balik dalam grup. Kalau tak ada soalan, setakat tu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Azam tak payah tanya. Azam tanya kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi Allahumma nastawda'na kama 'allamtana farru ilaina inda hajatina wa la tusinahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada ceramah kita pada malam ini dan juga terima kasih kepada hadirin yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung sesi seterusnya adalah 2 minggu ke hadapan. InsyaAllah. Siapa yang belum kira lagi boleh kira, yang